Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sambutan Maulid Rasul di Rumah Kunyang, Rumah Kujun, Penambalang. Silau lampu deh, agak kabur sedikit. Acara pada malam ini lepas maghrib kita menyambut Maulid Nabi di Kampung Penambalang, Gombak. Acara Rumah Kujun. Apa sebabnya cari ke sana kemari kan kita tak mau. Minta tolong satu minggu dia bagi duit berapa saja, ambil barangnya habis. Sini lah. Dalam lubang tuh. Sama Pak Rustam, udah kerja sama kerja. Aku bersandal aja. Aku padok ke main ya dok ya. Padok ke sama semua. Aku si bini juga itu rumah. Kiko tangkul dua nih. Nak padok ke kan? Ayo padok ini. Iya. Kita coba duduk aja sini. Mantap. Ibu tangkul. Saya bisa. Mau pe undang pe maghrib. Hujan. Nanti hujan biasa macam. Ambor kita tahu apa maghrib bu. Tadi sebut ke sini. Malah lanjut sih gue main. Tahun ni kan rekam ada siang. Jadi rekam kan siang tadi. Siang tadi. Oh. Iya, nah. Cara Maulid Rasul.
Ada je orang lain lah. Tu ada tahu dah orang lah hanya sirik pemain. Ini sirik punya orang janda semua sirik. Marah kan ni nampak dah. Marah kan ni. Marah. Saya nyebut mana mungkin dalam langsung ada selesai. Kemana lagi tu? Wah, tak kuih lah lambe jalan gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pertama dan utama sekali marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Ya makna Allah telah membagi taufik dan hidayah untuk kita semua sehingganya telah dapat kita sihat bertemu atau mengeratkan ukhuwah atau silaturahmi kita di malam hari ini. InsyaAllah mudah-mudahan nikmat sehat yang kita nikmati sekarang telah dapat kita untuk berkumpul merayakan hari Maulidin Rasul. Salawat dan di dalam kita berkumpul-kumpul ini kita mengharapkan rahmat ajma'atul rahmah wal farikatul azab. Berkumpul-kumpul ini adalah rahmatku kata Tuhan, bercerai-berai adalah azabku atau laknat. Salawat beriring salam tak lupa juga kita kirimkan atas junjungan kita Parik Pagar Makkah Madinah bintang rohani di dalam surga, junjungan kita satu-satunya Rasulullah Habib Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya Tuan Ambu nak memanjangkan mukadimah salam. Ni kena kita campur cakap betul bahasa bercampur lu sini. Apa campur lu gadung kubur. Bahasa je. Kita bercampur. Bahasa Melayu kan kau? Kau kesangannya nak tak betul. Bahasa Melayu lah. Ya, bahasa Melayu dia. Jadi mudah-mudahan di dalam kita berkumpul ini tujuan mungkin dah sama faham, dah sama mengerti. Yang pertama, hari Maulidin Rasul di bulan sekarang, hari 12 Rabiul Awal atau cara kampung awak bulan Mulud atau hari kelahiran Rasulullah dan wafatnya Rasulullah. Jadi tujuan kita sesuai kata Tuhan di dalam Al-Quranul Karim, nanti kita ramai-ramai mengucapkan salawat atau menjunjungkan Rasulullah junjungan kita. Kata Tuhan di dalam Al-Quranul Karim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya innallaha wal malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu yusallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah berselawat akan Nabi, Allah menyanjungi Nabi, Allah menghormati Nabi dan malaikat Allah. Tu ya innallaha wal malaika, Allah dan malaikat Allah berselawat kepada dia. Innallaha wal malaikatu yusallu, berselawat akan Nabi, yusalluna 'alan nabi. Dipanggil pula kita umat Nabi, kita umat dari Rasulullah, kita ciptaan Allah, sedangkan Allah berselawat kepada beliau, Allah menghargai beliau, Allah menghormati beliau, apalagi kita sebagai makhluknya. Apabila kita sebagai umat daripada Rasulullah, itulah disuruh pula kita bersalawat. Innallaha wal malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Dipanggil kita, ya ayyuhallazina amanu yusalluna alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, hai orang-orang yang ada kepercayaan, hai orang-orang yang penuh keimanan di dada dia, tolonglah berselawat pula kepada Nabi. Tu ya ayyuhallazina amanu yusalluna 'alan nabi. Itu dipanggil pula. Allah berselawat, malaikat berselawat, dan kita bagi ummah atau bagi makhluk Tuhan harus berselawat pula kepada beliau, menyanjung beliau, menghormati hari kelahiran beliau dan hari kepergian beliau. Di sinilah waktu tempatan dia 12 Rabiul Awal atau Maulidin Rasul. Itulah tujuan kita ramai-ramai untuk menghormati hari utusan Rasulullah. Siapa tu? Junjungan kita satu-satunya Rasulullah Habib Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesuai kata Nabi, laqad khalaqnal insan laqad khalaqna rasulillahi uswatun hasanah
cakap Melayu tu bahasa awak. Sesungguhnya Rasul diutus ke atas dunia adalah contoh teladan yang baik, yang bagus, adalah junjungan kita satu-satunya Rasulullah Habib Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu contoh teladan bagi kita, bagi umat dilahirkan ke atas dunia. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku dilahirkan ke atas dunia, aku diutus ke atas dunia adalah untuk memperbaiki budi akhlak manusia. Jadi saya telah memanjangkan al-mukadimah. Masuk tujuan kita ramai-ramai. Yang pertama, mengeratkan ukhuwah silaturahmi, ajma'atu rahmah wal farikatu azab tadi. Berkumpul-kumpul ini adalah kesayangan Tuhan. Berkumpul-kumpul ini adalah kecintaan Tuhan. Ajma'atu rahmah wal farikatul azab, bercerai-berai adalah laknat, bercerai-berai adalah azab. Itu yang dikatakan. Dan satu lagi, kita berpandukan Al-Quran. Kita ummah, kita sebagai umat Islam adalah Al-Quran dengan hadis. Dan hadis Nabi itulah mengatakan, innama bu'istu liutamima makarimah akhlak tadi, untuk memperbaiki tingkah laku budi akhlak manusia daripada alam kegelapan kepada alam terang benderang. Walaupun kita memperingati hari kelahiran Rasulullah, insya-Allah mudah-mudahan ingat pula kita kepada arwah-arwah yang bersangkutan dengan kita, walaupun di kampung, walaupun di sini. Kita adalah sebagai anak cucu yang ditinggalkan atau sebagai generasi penerus yang ditinggalkan. Kita doa pula beliau nanti, walaupun kawet yang dibantu ikan di laut dan di adang, walaupun arwah Rasulullah yang kita bincangkan, yang kita peringati sekarang, arwah-arwah kita di bawah-bawah umat daripada Nabi, saudara mara kita di kampung di sini, kita peringati pula, kita baca pula doa Al-Fatihah nanti, kita kirimkan kepada beliau. Moga beliau dicucui rahmat, moga-moga beliau di sisi tempat kalangan orang yang beriman dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga jannah. Itu niat kita semua. Dan kita yang ditinggalkan ini, mudah-mudahan dan hidup berusaha, usaha lancar, semua malapetaka terhindar, bala terhindar, apa pula lagi tujuan kita tercapai. Kata orang Minang, bala terhindar yang mai datang, dia mau kasih sampai dia mau baca. Hidup dalam beramal, mati dalam beriman. Itu kehendak kita semua. Apa usaha kita di atas dunia ini, moga-moga dapat rezeki yang diredai, rezeki yang dapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah tujuan kita sekarang. Ramai-ramai kita selawat semua sama-sama. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat syafaat beliau, kita dapat tolong beliau esok nanti. Kita berkekurangan semua, kekurangan amal, kekurangan apa juga adalah kekurangan hormat kepada junjungan atau kepada Allah Subhanahu wa taala, kurang adab. Apa yang dikatakan kurang adab, kurang mengikuti perintah beliau. Maka dari itu marilah kita ramai-ramai mengucapkan salawat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Jadilah insya-Allah mudah-mudahan kita berselawat, kita langsung baca doa. Aku baca tahlil lah. Baca tahlil. Tahlil tu langsung baca doa mulut je. Tak, kalau baca doa je pendek.